saya akan tend to ulang balik point yang sama. Tu sebenarnya saya punya penyakit kau sebenarnya. Bagi talk ke, bercakap kat depan ke, macam nak improve ke sebenarnya. Soalan yang bagus. Saya pun lalui kau benda tu. Yang buat kita berulang tu adalah sebab kita tak berapa confident yang message tu can be passed through or not. Yang tu yang pertama. Yang kedua, dia memang ada juga sense of preparation lah. Bila kita tak berapa prepare sangat, saya perasan kecenderungan untuk menggelabah tu pun tinggi juga. Dan kita nak jadi burung kakak tua, kita nak asyik cakap benda-benda yang berulang lah. Yang ketiga, yang saya duk guna sekarang juga, saya bagi ruang untuk perlahankan supaya saya boleh tangkap dulu apa yang saya nak cakap tu. Saya dengar dalam kepala saya. Saya tak ni Farid ni macam ulang ni. So saya pandang backspace. Tu antara manfaat bila kita boleh perlahankan kita punya speech lah. Sebab hari tu ni tau, dapat jemputan podcast. Bayangkan time podcast tu berulang point yang sama. Dah habis podcast kan. Ya Allah, apa benda aku buat tadi. Dan dia mesti habis drive tengah tunggu kat traffic light. Ya Allah.